Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah kursus Dr. Siti Nur Anis binti Afandi serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Lutfil Hadi bin Khairul Nizam daripada kursus SCH 2093 Sastra Islam. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan poster saja yang bertajuk Analisis Unsur Taubat dan Kehambaan dalam Syair Al-I'tiraf, atau boleh dikenali sebagai doa Abu Nawas berdasarkan teori yang saya pilih, iaitu Ihya Ulumuddin. Baik, pertama sekali saya nak terangkan sedikit tentang teks yang saya pilih, iaitu Syair Al-I'tiraf ataupun lebih dikenali sebagai doa Abu Nawas. Syair ini merupakan antara karya Islam yang sangat terkenal dan sering dibaca dalam masyarakat Islam kerana kandungannya menyentuh tentang dosa, taubat, keinsafan diri dan juga hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya memilih syair ini sebab pada pendapat saya karya ini mempunyai unsur kerohanian yang sangat kuat dan mesejnya yang boleh kata masih relevan sampai sekarang. Bila kita baca syair ini, kita boleh rasa bahawa penyair benar-benar menyesali dosa-dosanya dan sangat berharap kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, syair ini juga bukan sekadar indah dari sudut bahasa, tetapi mempunyai unsur dakwah dan pendidikan rohani kepada masyarakat Islam. Baik, objektif kajian saya ini ada dua sahaja, iaitu objektif pertama ialah untuk mengenal pasti unsur kerohanian Islam dalam syair Al-I'tiraf karya Abu Nawas ini, dan yang kedua pula menganalisis unsur taubat dan juga kehambaan berdasarkan teori Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Seterusnya, untuk kajian ini saya menggunakan teori daripada Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Saya memilih teori ini kerana teori tersebut sangat sesuai dengan tema utama syair Al-I'tiraf, iaitu berkaitan taubat dan hubungan seorang hamba dengan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali banyak membincangkan tentang penyucian jiwa, muhasabah diri, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taubat dan pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila saya teliti syair ini, saya dapati memang banyak unsur-unsur yang selari dengan pemikiran Imam Al-Ghazali, terutamanya dalam aspek kerohanian dan juga taubat. Dalam kajian ini, saya memfokuskan kepada prinsip taubat kerana prinsip ini paling dominan dan paling jelas dipaparkan dalam keseluruhan syair doa Abu Nawas ini. Baik, saya akan masuk kepada bahagian analisis. Analisis pertama saya ialah berkaitan unsur muhasabah diri. Dalam syair ini, penyair menunjukkan bahawa kesedaran terhadap kelemahan diri sebagai manusia yang penuh dosa. Hal ini dapat dilihat melalui petikan Ilahi lastu lil firdausi a'la, yang bermaksud, Ya Allah, aku tidak layak untuk memasuki syurga-Mu. Melalui petikan ini kita boleh nampak bahawa penyair benar-benar merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakui bahawa dirinya tidak sempurna. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia perlu sentiasa melakukan muhasabah diri supaya dapat mengenali kesalahan serta dosa yang dilakukan. Jadi dalam syair ini, unsur muhasabah itu sangat jelas kerana penyair bukan sahaja mengakui dirinya berdosa, tetapi dia juga sedar bahawa dirinya tidak layak menerima nikmat syurga tanpa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pendapat saya sendiri, bahagian ini sangat penting kerana ia menunjukkan bahawa manusia tidak boleh terlalu yakin dengan amal sendiri ataupun bersikap sombong. Sebaliknya, manusia perlu sentiasa menilai diri sendiri dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui taubat dan amal kebajikan. Selain itu, unsur muhasabah diri ini juga dapat memberi kita kesedaran supaya sentiasa mengingati kelemahan diri kita ini sebagai seorang hamba kepada Yang Maha Pencipta. Seterusnya ialah analisis kedua, iaitu konsep khauf ataupun rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam syair ini sebenarnya terdapat petikan yang berbunyi, biar saya lantunkan sedikit. Wala akwa ala nari jahim, yang bermaksud, aku tidak mampu menahan azab neraka-Mu.
Jadi melalui petikan ini penyair memperlihatkan rasa takut terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, rasa takut pada Allah mampu membentuk akhlak manusia supaya menjauhi dosa, maksiat dan juga perkara-perkara yang boleh merosakkan diri. Jadi pada saya, rasa takut yang dipaparkan dalam syair ini bukan sekadar takut biasa, tetapi lebih kepada kesedaran rohani. Penyair sedar bahawa manusia sebenarnya sangat lemah dan juga tidak mampu menghadapi balasan atas dosa yang dilakukan. Sebab itu dalam syair ini kita dapat lihatlah bagaimana penyair menggambarkan dirinya sebagai insan yang benar-benar memerlukan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, unsur khauf ini juga sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim, kerana rasa takut kepada Allah boleh menjadi benteng untuk mengelakkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang, seperti melakukan maksiat. Jadi pada pendapat saya, syair ini berjaya memberikan kesan emosi kepada pembaca, kerana apabila kita membaca petikan tersebut, kita juga akan turut berfikir tentang fikir dosa dan juga hubungan kita sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah analisis ketiga, iaitu unsur taubat. Bagi saya, unsur ini merupakan unsur paling utama dalam keseluruhan syair Al-I'tiraf. Hal ini dapat dilihat melalui petikan fahabbali taubatan wafir zunubi, yang bermaksud kurniakanlah aku taubat dan juga ampunilah dosa-dosaku. Dalam bahagian ini penyair menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Jadi menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, karya Islam ini berfungsi untuk membentuk adab kita dan juga membawa kita mengenal hakikat diri sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala melalui nilai kerohanian dan juga penyucian jiwa. Jadi dalam konteks syair ini, unsur taubat memperlihatkan usaha manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keikhlasan dan juga penyesalan. Selain itu, penyair juga menyedari bahawa manusia tidak akan terlepas daripada melakukan dosa dan juga kesalahan dalam kehidupan. Namun begitu, syair ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membuka ruang keampunan kepada hamba-Nya yang benar-benar ikhlas bertaubat. Pada saya, mesej ini sangat kuat kerana ia dapat menyentuh dan juga memberi harapan kepada manusia supaya jangan mudah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala walaupun pernah melakukan kesalahan. Selain itu, unsur taubat ini juga memperlihatkan ciri utama sastra Islam yang bukan sekadar mementingkan keindahan bahasa, tetapi juga turut membawa mesej dakwah dan juga pendidikan rohani. Jadi analisis terakhir ialah konsep raja ataupun pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Petikan yang saya pilih ialah fa in tadawa faman yarju siwakum, yang bermaksud jika engkau menolak aku, kepada siapa lagi aku hendak berharap. Bagi saya, bahagian ini merupakan antara bahagian paling menyentuh emosi dalam keseluruhan syair. Melalui petikan ini, penyair memperlihatkan pergantungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, manusia perlu sentiasa berharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hanya Allah lah mampu memberi keampunan dan juga petunjuk dan juga ketenangan kepada manusia. Walaupun penyair mengakui dirinya penuh dosa, dia tetap berharap kepada kasih sayang dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam, konsep raja ini sangat penting kerana ia menunjukkan keseimbangan antara rasa takut kepada azab Allah dan juga harapan terhadap keampunannya. Pada pendapat saya, unsur raja ini sangat memberi kesan kerana ia mengajar manusia supaya tidak berputus asa walaupun banyak buat dosa.
Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membuka ruang untuk manusia kembali kepadanya. Sebagai kesimpulan terhadap pembentangan poster saya ini, Syair Al-Itiraf karya Abu Nawas ini sememangnya mengandungi unsur kerohanian Islam yang sangat kuat seperti muhasabah diri, khauf, taubat dan juga konsep raja. Melalui teori Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali ini, saya mendapati bahawa syair ini bukan sahaja mempunyai nilai kesusastraan, tetapi dapat berfungsi sebagai medium dakwah kepada masyarakat Islam. Selain itu, syair ini juga memberi kesedaran bahawa manusia ialah hamba yang lemah dan sentiasa memerlukan rahmat serta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan. Jadi akhir sekali, saya berharap kajian yang saya buat ini dapat membantu semua orang dalam memahami bahawa karya sastra Islam ini bukan sekadar hiburan atau indah bahasa semata-mata, tetapi dapat membawa imej atau mesej rohani dan pendidikan akhlak yang mulia kepada manusia. Sekian saja pembentangan daripada saya, Lutfil Hadi bin Karim Nizam. Terima kasih.